Nama apa? Awin. Ha? Awin. Awin. Nama X ke? Bukan. Umur berapa sekarang? 20 ke atas. 20 ke atas lah. Asal mana? Penang. Asal Penang. Memang duduk Penang ke macam mana? Asal Penang duduk KL. Boleh cakap Penang tak? Boleh? Okey, hari ni kita nak cakap pasal Penang guys. Nak tanya satu soalan paling famous punya. Pernah bercinta tak? Pernah? Dengan dia lagi ke dah putus? Dengan dia lagi. Siapa nama boyfriend sekarang? Razin. Hah? Razin. Razin? Saya tu Razin. Awak lah tu. Takut. Dengan dia lagi lah? Kalau dengan yang sebelum ni dah tak ada lah? Tak ada. Macam mana boleh putus? Tak sefahaman. Tak kefahaman? Sefahaman. Tak kesefahaman? Tak fahaman. Awak lebih prefer pendam atau luah? Pendam. Kenapa? Sebab kalau luah pun nanti takut jawapan dia menyakitkan hati balik. Bila kita luah something macam I tak suka you buat macam ni, lepas tu dia pun cakap ada sebab I buat macam ni, benda tu menyakitkan hati balik. So better pendam je. Tapi biasalah perempuan mesti pendamnya. Bila dah pendam, lepas tu macam bila orang tanya kenapa? Okey je, tak ada masalah pun. Padahal macam terasa kan. Betul tak? Betul. Okay, contoh kalau yang lama tu tengok video ni, tiba-tiba dia scroll lah, tiba-tiba keluar FYP kan. Apa yang awak nak cakap kat dia? Cakap apa? Tak boleh lah cakap kat dia. Sebab macam tak layak nak bagi kata-kata kat dia. Dia tak layak menerima kata-kata dari saya. Okay, kalau contoh video ni dapat 10,000 like, saya interview awak lagi, awak nak tak? Boleh? Tu.